Pastikan setiap hari ada sedekah kita. Betul tuan-tuan, senyum tu sedekah, tahu, faham. Tapi kalau nak bayar elektrik surau kita ni, dia tak pakai senyum tuan-tuan. Dia kena pakai duit. Kan tadi sembahyang Jumaat tabung sampai kan, tabung sampai aja senyum. Betul lah tu senyum sedekah, tapi di Mesir mau ada duit juga masuk. Jadi masukkan tabung. Ayah-ayah perasan tak? Haji-haji perasan tak? Sampai je tabung kan, dia tiba jadi mengantuk. Lepas je tabung tu segar balik. Dan sedekah yang terbaik, tahu tak sedekah terbaik? Sedekah terbaik adalah sedekah yang kita nak sedekah tu, kita rasa macam kita takut kita jadi miskin. Kita takut menggigil lah. Jadi nak tahu kita punya sedekah ni level mana, boleh try. Mana tabung surau? Contohlah nanti ada tabung surau lah kan. Boleh try macam ni. Keluarkan duit RM1 dulu kat tabung tu. Tengok menggigil ke tak? Tak gigil? Belum lagi. Keluarkan duit 10. Tak gigil lagi? Tukar. Ambil yang 20. Tak digigil lagi. Mana belum lagi tu? Keluar 50. Tak gigil lagi? Keluar 100. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau wallet kita, dompet kita ada RM1, ada 10 dengan ada sekeping 100, nak masuk tabung yang mana satu? Tak apalah, saya wakil jawablah. Kita akan masuk RM1 tu lah kan. 100 ni, aduh.